Keputusan pilihan raya 6 negeri 2023 nampak macam seri kan? Tapi adakah ceritanya semudah itu? Hari ini kita akan selam lebih dalam untuk faham apa yang sebenarnya berlaku di sebalik angka-angka itu berdasarkan satu analisis akademik yang mungkin akan mengubah cara anda melihat semuanya. Kalau kita tengok sekali imbas, keputusannya nampak sangat jelas. 3-3. Pakatan Harapan Barisan Nasional pegang 3 negeri. Perikatan Nasional pun dapat 3 negeri. Nampak macam sama kuat. Tak ada siapa yang menang atau kalah. Satu kebuntuan politik kan? Peta ni lagi menguatkan cerita tu. Cuba tengok corak dia. Memang jelas. PHBN kuasai pantai barat, manakala PN pula sapu bersih di pantai timur dan utara. Nampak macam ada satu sempadan politik yang nyata. Tapi, persoalan paling penting, adakah peta ni menceritakan kisah yang sebenar? Okey, untuk jawab soalan tu, jom kita fahamkan dulu apa naratif atau cerita utama yang semua orang duk perkatakan sejurus selepas keputusan pilihan raya diumumkan. Mesti anda biasa dengar kan istilah gelombang hijau. Inilah naratif yang paling popular. Ia digunakan untuk menggambarkan lonjakan sokongan yang luar biasa kuat kepada Perikatan Nasional, seolah-olah macam satu tsunami yang melanda kawasan-kawasan majoriti Melayu. Dan disebabkan kemenangan besar PN dari segi jumlah kerusi, ramai yang terus buat kesimpulan. Mereka kata, ini mesti satu referendum. Maksudnya, ia seolah-olah satu undi protes atau tanda tidak puas hati rakyat terhadap prestasi Kerajaan Perpaduan PHPN. Tapi di sinilah analisis yang kita kupas hari ini mula mencabar semua tanggapan tu. Ia berhujah yang cerita sebenar bukan terletak pada peta atau jumlah kerusi yang dimenangi. Sebaliknya, ia tersembunyi dalam angka-angka undi yang tak ramai orang perasan. Jadi, ini soalan penting yang analisis ni bangkitkan. Betul ke kalau sesebuah gabungan tu menang lebih banyak kerusi, ia secara automatik bermakna mereka dapat sokongan majoriti pengundi? Fikirkan sejenak. Kalau kita tengok pada kiraan kerusi, memang tak boleh dinafikan. PN menang besar dengan 146 kerusi, jauh meninggalkan gabungan PHBN. Dari sudut pandang ni, kemenangan mereka nampak sangat meyakinkan. Tapi bila kita alihkan tumpuan kita kepada undi popular, iaitu jumlah undi sebenar yang setiap gabungan dapat, ceritanya jadi lain sama sekali. Cuba tengok angka ni. PHBN dapat 49.5% dan PN 49.3%. Hampir sama je. Perbezaan antara mereka cuma 0.2%. Sikit sangat. Ini menunjukkan yang landscape politik kita sebenarnya sangat-sangat seimbang, jauh berbeza daripada gambaran dominasi mutlak gelombang hijau yang kita nampak pada peta. Jadi, apa yang berlaku sebenarnya? Data undi popular inilah yang menjadi kunci kepada hujah utama dalam analisis ni. Mereka kata kemarahan PN tu mungkin bukan sebab penolakan besar-besaran terhadap kerajaan, tapi ia berpunca daripada sesuatu yang berlaku di dalam UMNO sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam pasal UMO, analisis ni juga tunjukkan satu lagi trend penting, pengukuhan gelombang merah. Ini pula cerita tentang macam mana PH, terutamanya DAP dengan prestasi yang sangat cemerlang, berjaya mengukuhkan lagi sokongan padu di kubu-kubu tradisi mereka di kawasan bandar dan campuran. Dan inilah dia, hujah utama yang dikemukakan. Pilihan raya ini, kata mereka, bukanlah referendum rakyat terhadap Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, ia lebih tepat dilihat sebagai satu referendum ahli-ahli UMNO terhadap kepimpinan parti mereka sendiri. Puncanya, rasa tak puas hati yang mendalam di kalangan ahli akar umbi UMNO. Bayangkan, bertahun-tahun lawan, tiba-tiba kena bekerjasama dengan seteru politik utama. Sudah tentu ia mewujudkan kekeliruan dan kemarahan. Akibatnya, ramai yang membuat protes senyap, sama ada dengan tidak keluar mengundi ataupun mengalihkan undi mereka. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Ketidakpuasan hati dalaman inilah yang menyebabkan peralihan undi yang besar daripada UMNO kepada Perikatan Nasional. Dalam erti kata lain, apa yang kita nampak sebagai gelombang hijau itu, sebahagian besarnya sebenarnya mungkin didorong oleh gelombang protes daripada pengundi UMNO sendiri. Baik, jadi apa makna semua pendedahan ini untuk masa depan lanskap politik Malaysia?
Pengajaran terbesar yang kita boleh ambil ialah pilihan raya ni bukan sekadar permainan mathematics. Ia adalah cerminan sosiologi yang sangat kompleks. Ia mencerminkan pertembungan pelbagai arus dalam masyarakat kita yang jauh lebih rumit daripada sekadar kira-kira menang kalah kerusi. Jadi, kita sedang melihat dua realiti yang wujud serentak. Di satu pihak, ada pengukuhan gelombang merah di mana pangkalan sokongan bandar dan bukan Melayu semakin padu. Di pihak yang lain pula, kita ada peralihan undi Melayu yang berpecah, bukan kerana menolak kerajaan, tetapi lebih didorong oleh isu dalaman UMNO. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk difikirkan bersama. Bagaimanakah pertembungan antara dua arus yang berbeza ini akan membentuk dan mencorakkan lanskap politik Malaysia pada masa hadapan? Jawapan kepada soalan itulah yang bakal menentukan babak seterusnya dalam perjalanan negara kita.